saya nak sebut jugalah, mungkin ada yang macam pelik kan, hari ni tarawih pelik. Saya pun tak ada selawat. Tuan-tuan, saya nak memberikan satu maklumat, yang mana maklumat ni kalau saya cakap, sebenarnya saya cakap daripada 2 tahun lepas, 3 tahun lepas dah kan, tapi tak dirasai. Tapi bila mana kita buat, kita akan ingat. Apa dia? Selawat di antara tarawih ni Malaysia je buat, Arab tak buat, Mekah tak buat, negara lain tak buat. Senusantara lah, Indonesia saya tak tahu, saya tak nak pergi. Buat je, buat. Tapi selawat di antara tarawih ni, kalau tuan-tuan cari hadis memang tak ada. Confirm tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab antara tarawih yang selawat antara tarawih ni, kan lepas selawat tu dia ada sebut nama khulafa. Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq. Betul? Abu Bakar bukan Amirul Mukminin. Zaman Abu Bakar tak ada Amirul Mukminin. Abu Bakar Khalifatul Rasulillah. Amirul Mukminin ni Umar yang pertama. Umar yang guna gelaran tu. Tapi tak apalah kan. Cuma saya nak beritahu, zaman Nabi tak ada selawat ni. Sebab kalau zaman Nabi dah ada sebutan 4 khalifah ni, maka sahabat tak payah mesyuarat lepas Nabi wafat, siapa nak ganti Nabi. Betul? Kenapa saya minta untuk ditinggalkan hari ni? Kan? Supaya orang yang salat dengan kita ni tahu tarawih ni sah tanpa selawat. Tarawih tuan-tuan hari ni sah walaupun tanpa selawat tau. Sebab apa? Sebab saya ada pengalaman dengan seorang pakcik. Dia tanya saya, dia kata, "Ustaz, saya ni macam mana bulan Ramadan tak larat nak pergi ke masjid. Bukan kata nak pergi salat tarawih, nak salat fardu pun tak ada siapa nak bawa. Saya sakit. Macam mana kalau salat fardu tu saya faham lah, saya boleh salat di rumah, tak ada orang nak bawa. Tapi masalah salat tarawih ni saya nak buat macam mana?" Saya kata, "Salat je lah kat rumah." Tapi saya tak hafal sallallahu alaihi tu. Maka kita katakan, tak, tarawih tak termasuk benda tu. At-tarawih ialah salat tu. Maka bila kita tinggalkan hari ni, saya tahu ada yang pelik. Kenapa tinggal ni? Biasa kita buat. Tak, nak bagi tahu, benda tu bukanlah sebahagian daripada tarawih. Tinggalkan pun tak ada masalah. Bahkan di zaman Nabi pun tak ada. Di zaman Nabi, salah ke Ustaz tarawih? Tarawih tak salah. Kan? Tarawih tu tak terselawat tu tak salah. Tapi nak bagi tahu supaya dia bukan sebahagian daripada tarawih. Satgi orang salah faham. Tu yang sampai letak skrip kat masjid tu. Kan? Kat masjid-masjid ada sebahagian masjid letak skrip. Skrip nak selawat. Sebab yang kalau berhenti 2 lain bacaan, berhenti 4 lain bacaan, berhenti 8 lain bacaan. Ada sekali tu Bilal tersilap baca, baru rakaat ke-6 dia pergi baca yang 8 punya. Saya kena tegur, salah tu. Padahal tak salah pun. Yang had tentukan kaifiat nak baca bila itu orang masjid. Itu orang masjid yang buat. Bahkan kalau tak ada Bilal bulan puasa ni, Bilal tak ada nak baca benda tu. Tunggu siapa yang boleh baca. Kan? Masing-masing kata aku tak boleh, macam mata tinggal kat rumah. Suara tak baik, selawat tak sedap. Maka kita tinggalkan hari ni supaya tuan-tuan kita tahu dia bukan sebahagian daripada tarawih. Yang mana tarawih di zaman Nabi ni tarawih yang macam kita buat lah. Masing-masing nak zikir masing-masing. Masing-masing nak selawat masing-masing. Tidaklah masjid itu dibisingkan dengan suara yang tinggi, kerana mungkin ada yang masbuk, takut kita mengganggu mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan? Atau komen ke? Ya? Kalau baca selawat di
Kalau baca juga. Baik. Sesuatu ibadah yang umum, apabila kita menetapkan had dan kaifiatnya, dan kita tentukan masanya, dan kita menganggap bentuk dan kaifiat itu mempunyai fadilat yang khusus, maka ia termasuk dalam bid'ah. Buktinya apa? Buktinya, selawat antara tarawih ni, cara selawat macam tu kita tak baca pada tempat lain. Pernah tak tuan-tuan, lepas daripada zuhur, lepas daripada asar, lepas wirid, tuan-tuan baca selawat yang macam tarawih tu? Pernah? Tak pernah? Tak pernah kan? Sebab kalau tuan-tuan baca, orang kata apa? Gila apa dia? Kan? Itu bahasa kasar lah. Maksudnya, tuan-tuan telah mengkhususkan satu bacaan dalam tarawih yang tidak ditunjukkan oleh Nabi. Ustaz ni halanglah orang nak selawat. Biarlah orang nak selawat. Tuan-tuan, macam ni. Katalah ada seorang bersin depan tuan-tuan. Dia bersin. Acuh. Dia sebut Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah dan salam ke atas Rasulullah. Tuan-tuan pun tengok dia, lain macam bacaan dia ni. Biasa orang bersin sebut apa? Alhamdulillah. Tapi ditambah wassalamu ala Rasulillah. Salam, selawat dan salam ke atas Rasulullah. Tiba-tiba datanglah orang macam saya ni. Datang saya kata, bagus selawat tu, tapi selawat tu bukan di situ. Nabi tak ajar selawat macam tu. Nabi tak ajar bacaan macam tu lepas bersin. Nabi ajar alhamdulillah. Nabi ajar lepas bersin bukan selawat, lepas bersin sebut alhamdulillah. Agak-agak tuan-tuan nak marah tak orang macam saya yang tegur tadi ni? Siapa marah? Angkat tangan. Agak-agak, jangan, bukan nak marah saya ni tak. Saya tanya aja. Kalau ada orang bagi teguran macam tu, agak-agak tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, orang yang menegur macam ni, elok ke tak elok teguran ni? Elok? Selawat tu elok kan? Ke tak tahu? Saya tak confident nak jawab, Ustaz. Nampak macam tak elok, tapi sekejap lagi kalau aku jawab tak elok, aku kena balon pula kan? Kejap, nanti saya jawab soalan dulu ya. Saya bagi habis dulu. Tuan-tuan tahu tak siapa yang ucapkan jawapan itu? Siapa yang tegur orang yang selawat atas Nabi lepas bersin tu? Siapa tegur? Agak-agak sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umar. Sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umar. Maka sebab itu, dalam bab agama ini, dia bukan kira aku suka maka aku buat dalam ibadat. Tak. Dia ada disiplin. Okey? Jadi kalau Allah malaikatahu yusalluna ala nabi itu, letaknya itu di mana kira-kira? Soalan tu, ada apa salah tertentu dibaca ataupun selingan ini setelah nak tarawih dan istirahat untuk meningkatkan lagi tenaga baca salawat, kira salah ke? Itu saja. dia begini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya betul. Allahumma salli ala Muhammad, ini selawat yang bagus. Tetapi selawat ini dia bukanlah maksudnya terikat dengan waktu yang tertentu dan kita ikat seolah-olah macam ia ada dalil dan nas. Begini, saya sebut. Pertama tadi saya tanya, selawat tarawih ini ada tak dibaca di tempat yang lain dengan bacaan yang sama? Kalau di majlis saya rasa banyak yang baca. Tak, di tempat yang selain daripada tarawih dengan bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, di tempat yang selain pada tarawih ada tak? Ya? Ha?
Ya? Tak, selain daripada tarawih. Lepas zuhur ke lepas asar ke ada? Maka sebab itu tidak ada bentuknya. Itu yang saya sebut tadi. Maka sebab itu kita kembalilah kepada asal. Seperti mana tarawih di zaman Nabi, macam itulah yang patutnya kita buat. Itu yang saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Tak apa, kita boleh berbeza pendapat. Lepas saya balik, tuan-tuan nak buat? Okey. Tuan-tuan buat, saya tak ada masalah. Kerana saya telah menyampaikan maklumat. Saya telah menyampaikan teguran yang sama yang pernah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar beri teguran kepada orang yang membaca selawat setelah bersin. Bukan kita nak halau orang selawat. Selawatlah bila-bila pun. Tetapi mengikat selawat pada waktu yang tertentu seolah-olah dia ada dalil di situ. Ini yang problem. Seperti mana orang yang selawat lepas bersin. Adakah Ibnu Umar larang orang selawat? Tak. Tapi dia nak bagi tahu, selawat di situ secara khusus bukan tempatnya. Apa dia? Bagi saya pun tak sesuai. Bersin apa kaitan? Tak ada orang Melayu bersin, baca alhamdulillah salawat tak ada. Betul. Tak sesuai. Kalau ada orang yang dengan saya pun bercakap dia. Ni, tuan. Saya memanglah tak ada orang Melayu bersin dan selawat. Tapi kalaulah ada orang selawat lepas bersin pun ditegur. Selawat lepas tarawih patut juga ditegur dengan alasan yang sama. Kalau ada dalilnya, saya okey. Kalau ada dalil, Nabi berselawat lepas tarawih, ramai-ramai angkat suara dengan satu bacaan yang khusus, saya okey. Saya tarik balik pandangan. Tapi masalahnya, kalau lepas bersin orang selawat, Ibnu Umar tegur kerana tak ada dalil yang menyebut lepas bersin kena selawat. Begitu juga dalam bab ni. Lepas tarawih, selawat. Ada tak dalilnya? Tak ada. Maka alasan yang sama. Alasan yang sama. Maka sebab itu saya mengatakan begitulah. Tuan-tuan tak apa. Lepas ni jangan marah je nanti. Tuan-tuan mesyuarat balik. Kan? Kalau tuan-tuan kata ustaz ni tak sesuai mengajar sini, saya pun tak ada masalah. Kami ada Syafi'i Ustaz. Dan Memang kami buat Ustaz. Imam Syafi'i buat. Kami memang buat di sini. Imam Syafi'i buat. Di sini memang kami buat. Di sini memang kami. Tak, tadi kata imam kami Imam Syafi'i buat. Kami Syafi'i ustaz. Kitab Syafi'i mana yang kata buat? Di sini kami memang buat. Bukan Syafi'i lah. Kalau bukan Syafi'i okey lah. Mana masjid surau ni bukan Syafi'i lah. Maksudnya dalam bab ni bukan Syafi'i lah. Mungkin kita beza nafkah Ustaz. Ya? Mungkin kita beza pendapat. Ya, ya. Tapi bukan jangan sebut Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i pun tak sebut. Selawat antara tarawih. Selawat antara tarawih. Tak ada. Selawat antara tarawih zaman Nabi tak ada. Setelah dia wafat baru ada. Tapi setelah dia wafat pun tak tahu bila dia ada. Tapi sebab di Nusantara aja ada. Kalau tuan-tuan pergi ke Malaysia, ya? Ya? Saya tak tahu. Patutnya tuan-tuan yang tahu, kerana tuan-tuan yang amal. Saya kena tanya tuan-tuan, daripada mana tuan-tuan ambil? Ha? Ya? Takkanlah Abdullah bin Umar pun Wahabi. Takkan Abdullah bin Umar pun Wahabi. Iyalah bersin, selawat selepas bersin dengan selawat selepas tarawih. Dua-dua tidak ada dalil. Oh, panjang ni. Siap. Sekejap. Ya. Kalau dia bersin, dia bersin dia sebutlah alhamdulillah dalam solat pun tak apa. Kalau dia jawab yarhamkallah, batal solatnya. Dia batal. Kerana yarhamka adalah kalam manusia. Kamu. Sebab kalam dalam solat tak boleh kalam. Wallah. Orang yang bersin sebutlah alhamdulillah. Kerana alhamdulillah tu zikir. Kerana ada seorang sahabat dia bersin. Kan? Masa i'tidal dia kata alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi.
Nabi akui. Nabi kata aku tengok ada 30 lebih malaikat nak tulis pahalanya. Maka sebab itu bacaan tu dikekalkan dalam salat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakallahu fi. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata.